Yang belum ada saving, jangan beli emas untuk melabur. Tapi beli emas untuk simpanan dulu. Jadi nampak macam sama tapi berbeza. Boleh dengar video ni sampai habis supaya kita dapat bezakan. Dan kita gunakan emas untuk bina kekayaan. Sebelum nak beli emas, kita cek keadaan kewangan kita. Ada tak 3 bulan gaji dalam bentuk cash? Kalau tak ada, jangan buang masa beli emas lepas tu tengok harga. Dah untung ke belum? Fokus beli emas untuk cukupkan 3 bulan dana kecemasan. Kalau 3,000 gaji kita, darab dengan 39,000, bahagi dalam bentuk emas. Contohnya, katakanlah dalam 20 gram. Target 20 gram dulu, jangan sibuk dengan harga. Harga mesti untung. Bila emas kita dah bertambah banyak, maksudnya kita bertambah kaya. Yang asyik tengok harga ni biasanya emasnya tak banyak pun. Sebab dia akan tunggu waktu yang sesuai untuk beli dan bila nak jual. Beli dan jual. Tapi penyimpan emas, fokus perbanyakkan grade emas. Sebab sekarang ni dah mudah menabung melalui aplikasi akaun MasGap. Rendah 100 pun boleh mula. Pergi dekat profil saya, boleh register ataupun boleh jemput follow saya untuk tambah ilmu emas.